Baru naik beberapa anak tangga, lutut dah mula rasa berdenyut-denyut. Pakcik, makcik, bila nak naik tangga, rasa mencucuk-cucuk, turun tangga pula, rasa tak stabil. Itu tanda sendi kita perlukan perhatian lebih. Aktiviti yang sepatutnya mudah pun jadi lambat dan meletihkan. Kalau dibiarkan, kita akan makin kurang bergerak sebab takut sakit datang lagi. Itu yang akhirnya buat sendi makin kaku. Ramai yang mula ikhtiar dengan jus lenik, minuman herba yang mengandungi ramuan semula jadi seperti tulang gunung, digunakan secara tradisi untuk membantu rasa lebih selesa dan menyokong kelancaran sendi dan menguatkan pergerakan harian. Dengan amalan yang konsisten, ramai yang rasa lebih keyakinan untuk turun naik tangga tanpa rasa terbeban. Pakcik, makcik, kalau nak mula ikhtiar untuk rasa lebih selesa bila bergerak, klik saja butang di bawah sekarang ya.